Kalau kau berani dengan bulanan 1,500. Assalamualaikum. Sebab ramai yang tanya, hari ni punya cerita, kita tunjuk pick up 4x4, auto ke manual ke. Yang penting kosong deposit, bulanan dari 900. Jom. Yang ni model Triton VGT manual. Beza hitam dengan putih ni, yang putih ni aku dah siap buat rendah dah. Kalau kata kau suka model Quest, tapi tak nak 4x2, aku ada 4x4, dah siap dengan rendah. Yang ni yang standard lagi, tinggi pun sama. Yang penting dia model sama, tahun sama, color je berbeza. VGT yang ni model auto. Yang ni bulanan agak tinggi sikit pada yang manual. Aku bagi pula sekali dengan sport rim. Tak fikir-fikir dah pasal makeup. Bulanan anggaran dalam 1,900 lebih, tengok pada deposit dengan dokumen lah. Ada orang pula, dia lagi lebih minat kepada model Hilux. Yang ni aku ada Hilux manual. Nak main sawit ke, hutan ke, aku rasa berbaloi. Dengan tahan lasak dia lain macam sikit. Yang ni manual, bulanan dalam 900 juga, bergantung kepada deposit dan dokumen. Ada pula yang suka main sawit, angkat barang banyak, memang lebih minat kepada single cab. Aku ada Nissan Navara, aku ada Toyota Hilux single cab. Bulanan lebih kurang dalam 900 juga, bergantung kepada dokumen. Bonus sikit, siapa yang cari single cab yang barang rare sikit, aku ada Land Rover Defender single cab high capacity 2012. Yang ni aku prefer cash, tapi kalau ada yang nak beli loan, kalau kau berani dengan bulanan 1,500, jalan. Jadi kalau kata ada yang nak sebelum raya, aku boleh usahakan. Tekan terus link kat bio, tak pun nombor kat atas. Assalamualaikum.